Okey Kak, nasi biryani basmati dengan semua lauk ni berapa ringgit Kak? RM33 sahaja. RM33 je? Betul. Mantap. Aku jalan-jalan kat Setapak pasal aku nampak kedai nasi biryani ni lah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam bang. Saya nak satu nasi biryani boleh? Boleh bang. Oh, tengok lauk-lauk dia sedapnya. Ni nasi biryani kita. Nasi ni homemade. Guna beras basmati. Wah. Kita bagi 1 biji telur. Okey. Lepas tu kita letak nasi penuh. Penuh. Untuk kuah kita ada dalca kambing. Kuah kita pekat. Pekat, mantap. Kita ada macam-macam lauk dekat sini. Ada banyak lauk Okey, ni apa ni? Yang ini ayam goreng crispy. Okey, saya nak ni. Boleh. Ayam goreng crispy. Yang ni ayam pula? goreng crispy satu. Yang ini special. Kambing masak kurma. Kambing masak kurma. Okey, nak ni juga. Daging kambing kita semua lembut-lembut dan banyak bahagian isi juga. Paling best seller sekali lah, cepat habis. Ni Okey. adalah ayam bawang kita. Best seller saya nak satu juga. Boleh. Tengok ni nasi biryani. Mantap. Ni ayam kurma. Okey, boleh satu juga. Satu juga. Akak mesti first time kan order macam ni? Betul, ni first time. Okey, so dia dah siap ni. Tak ada apa-apa lagi. Dah siap. Ada lagi. Kita punya acar buah. Acar buah kita pun homemade juga. Special sekali kita ada tairu. Tairu ni yogurt. Yogurt. Kena makan sekali dengan nasi biryani ni. Papadam kita add on RM2. So ni dah siap Dah siap. Okey, terima kasih Kak. Sama. Tengok nasi biryani basmati. Betul. Mantap. Jangan cakap aku tak share harga. Tengok sendiri harga dia. Murah tak murah. So korang kena datang Biryani Mami dekat Maxim Sentul.